Tetapi sebenarnya kalau ikut penilaian yang sepatutnya, yang 1000 sekaki persegi seperti mana dimohon oleh kumpulan ini yang tak setuju, dia akan dapat dekat 5 ataupun 6 juta. So dia kerugian dekat 2-3 juta. Begitu manalah dia tak marah. Memang kita kalau rugi tak sampai sejuta, 100,000 pun kita dah bising, kan? So ni yang masalahnya. So sepatutnya untuk URA lah ya, untuk URA. Pengajaran untuk URA nanti. Ini pengajaran. Ini dah masuk tajuk kita lagi Pengajaran untuk URA ni kita nak kena tentukan bahawa golongan minoriti yang tak setuju mendapat keadilan. Pasal dia gunakan URA, dah majoriti dah setuju. So yang tak setuju, yang minoriti tu yang kita kena bela. So URA ini patutnya menekankan pembelaan kepada yang minoriti. Keadilan itu bagi saya lah, nak tengok adil ataupun tidak, berlaku keadilan ataupun tidak, kita tengok golongan minoriti. Sama ada dia dilayani dengan baik, dengan adil ataupun sebaliknya. Pasal yang majoriti itu sudah pasti dia dapat apa yang dia nak, kan? Dia dah setuju, dia nak ni, dia nak ni, dia nak ni, okey, dia dah dapat dah. Tapi yang minoriti yang tak setuju tu, nak diberi pampasan tu, bagaimana nak menjamin keadilan untuk pihak minoriti. Dan di sinilah saya ada satu cadangan. Dan patutnya ianya digunakan oleh untuk Kampung Sungai Baru juga, iaitu apa yang ditawarkan oleh pemaju kepada golongan yang setuju, diambil kira. Untuk pertimbangan yang minoriti. Untuk yang minoriti. Mungkin tak boleh dapat sama, kerana yang minoriti ni dia nak di awal-awal lagi, dia nak pampasan tu diterima awal, segera, straight away. Yang mana yang setuju ni dia kena tunggu dia punya apartmen siap, walaupun dia dapat 9, 6 ataupun 7 kondominium, dia kena tunggu benda tu siap baru dia dapat. Tapi yang golongan yang tak setuju ni, dia nak dia punya pampasan segera. Ataupun kalau lebih awal lah, mungkin kalau tak segera selonggok tu, mungkin dia dapat tahun ni satu, tahun depan satu lagi dan sebagainya. Bila pemaju lancarkan projek, dah dapat duit, dia boleh dapat dan sebagainya. So bolehlah dirunding, tapi digunakan harga yang ditawarkan oleh pemaju dan dipersetujui oleh majoriti itu sebagai kayu bunga, panduan. Dan saya saya cadangkan paling kurang minimum 70% of the agreed yang mula-mula tu, of the apa yang majoriti bayar, majoriti terima. So macam dalam kes ini, katakanlah kalau ada yang mana yang duduk di flat tu, dia dapat kondominium bernilai, kalau mengikut perjanjian tu, lebih kurang dalam sejuta. Nilainya sejuta. Lalu yang pemilik flat yang tak setuju, dia akan dapat paling kurang 700,000. Bukan 450,000 ataupun 200,000, 250,000 yang seperti mana yang diperolehi sekarang. Itu yang kita rasa sangat tidak adil, kerana yang minoriti yang tak setuju ni tak sepatutnya didera. They shouldn't be punished because dia tak setuju. Tu hak dia lah, dia setuju ke tak setuju, kan? Yang ideal case memang sepatutnya dapat sama. Kamu nak beli flat ni 1 juta, aku punya flat pun kamu beli 1 juta. Tapi okey lah, oleh kerana ada time difference tu, ada delay. The delay will always cost somebody some money. So saya rasa 70% as the minimum is a good yardstick.